ni aku perlukan bantuan daripada brother-brother aku. Brother yang sebenar. Hello Tembam, kau kat mana Abangku, kau kat mana abangku? Kau Ya, kita kat mana? ada paki merah ni, paki merah. Kau dengan siapa tu? Kita orang satu squad ni. Satu squad, Dengan aku satu underwear. squad. Kau dengan siapa? Ramai. Okey, aku underwear parking merah, okey. Apa Merah yang atas. diperlukan? Okey. Apa yang diperlukan Okey, sekarang? bukan. Aku pun tak tahu lah strategi DL sekarang. Okey, cakap abang Kita tunggu. tengah. Okey, kita Oi. orang tunggu sini. Oi. Cepat. Aku nak revenge. Aku nak revenge dekat Tuan Roman semalam yang dia dah arbok aku. Dia dah mencoklatkan bunga lawang aku yang seeloknya berwarna pink. So aku akan revenge. Aku akan revenge. Kenapa aku kena arbok semalam dengan JPJ? Aku tak boleh. Aku tak boleh, Jong. Why is immediately is me? I don't understand. Aku akan revenge. Ya. Aku akan revenge mula. Aku nak arbok JPJ. Sekarang ni DA, Sirakun, haluan kiri D7 semua dah berkumpul. Oga semua. Aku sekarang akan underwear ke sana. Parking berwarna merah. Aku takkan biarkan JPJ gila macam tu. Okay geng. Kepada yang baru masuk, minta tolong tap like, share. Okay. Because what? Because this is the World Wrestling Federation. And please, don't try this at home. Okay. I'm telling you now. No lie. Ni Rau, betul lah jalan ni. Asal aku punya ni tak scroll ke bawah. Di komen. Demi maruah, ya. Demi maruah. Dia telah pun mencoklatkan sesuatu yang aku sayang tu. Yang eloknya berwarna pink. Dia mencoklatkan. Bunga lawang sepatutnya berwarna pink abangku. Senang berak. Ancau kau senang berak. Ini aku berdehem je dah terberak duk. Kau rasa? Aku berdehem je dah berak. Silap besar. BRP 2-0 2-6. Jadi apa nak jadi aku mesti revenge punya. Allah Samad. Ini memang geram aku. Aku tak boleh. Hah? Mana orang? Mana diorang? Memang baru aja. Hello Tembam. Hello abangku, kat mana? Okey, kejap aku share location. Ha, Aku dah dapat ni. sekarang. Kau dah dapat? Kau dah dapat sekarang? Aku Standby. macam mana? Kau bagi aku lokasi sekarang. Allah, bawa je pinjam bodohnya lah. Cepat lokasi. Bawa dia. Ya, dia kobeskan. Okay. Ini tak boleh jadi. Benda mesti jadi. Apa nak jadi. Sekarang gabungan hala kiri di 7. Ya abangku. Okey.
Sirakun, halo Sirakun. Abangku, kita Ya. dah dapat dah si. Kat mana tu Sirakun, Roman? Jangan biarkan dia lari. 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 Si Roman. Si Roman. Kau main gila dengan aku semalam, Roman. Aku. Masuk ke dalam sikit ke dalam. Masuk, bawa dia kita balik, Bawa dalam. Ali polis tu, Ali GPG tu, bawa pergi GPG tempat lain. Kau lepaskan dah dulu tu. Ininya kiri ni kit. Tuan Roman, Tuan Roman. Tuan Roman. Kau lupa? Ha? Apa ya? Kau lupa aku, Tuan Roman? Kau nak aku ingatkan kau semula, Tuan Roman? Jom, tukar tempat. Jom. Kau ikut sini, Tuan Roman. Bawa dia tempat lain. Apa kan kamu semua? Kau naik sekarang. Naik hijau, hijau. Naik Roman ni jom. Kau jangan nak ni Roman Naik itu ni. Bawa hijau. Ban hijau. Ya Allah. Woi. Aku tak nampak apa ni, tolong. Woi. Yes, lah itu. Penting pun dia tiada. Tuan. Jangan berani-berani, Tuan. Bam. Siapa ni? Aku ni. Siapa tu? Apa yang kau Mamat. Adik beradik yang tu. Dia dengar aku ni. Serahkan dia. Kita macam mana? Kenapa Kit, kau ambil kau ni? Tuan Roman. Kau pergi dekat Kit sekarang, Tuan Roman. Kit, cepat sini Kit. Tuan Roman, kau keluar sekarang. Kau make sure dia ni cepat Kit, fast hand Kit. Lepaskan dia, kenapa Kenapa? kau lepaskan dia tinggalkan aku? Kenapa? Kau ni Kit. Kenapa kau lepaskan dia? Kau gerak je, backup aku dah sampai. Alah. Tunggu. Mati dah. Jangan tolong. Kenapa? Rosak plan aku. Kenapa dia? Pasal spek terlepas. Kenapa dia? Jangan dia menghala. Kau dah bawa dia lari je lain kali. Sebab tembak Mana dia? Lost lah. Okey tuan, masih sini tuan. Amaran pertama akan Amaran ke? Amran ke? Pergi mampus. 15 second lagi akan 15 ke? 2 second ke? Apa dia? Tengok show lah Temam. Show apa tu? Kau nak tengok show lah. Apa tu show? Kalau kau nak tunjuk show, kau tunjuk sekarang. Aku ni tak apa pandai sangat buat kereta. Dia tak rapat. Dia rapat sikit. Aku ni kereta tak ada minyak. Menghala. Tak sistem pun. BJ tu. BJ tak sistem. Belum buat show lagi. Tak, sekarang diorang kat mana? Aduh. Aku nak selamatkan kau. Engkau lagi penting. Diorang akan kejar Roman je tau. Engkau yang penting. Sekarang ni kau yang penting. Roman tak penting. Kau faham? Penting. Roman tu penting. Kau kena tahu kid. Engkau brother aku from another mother. Kau tahu? Lagi penting kau daripada Roman tu. Roman tu anytime. Backup aku dah nak sampai tadi masalah. Sekarang ni backup kau kat mana? Backup kat mana semua backup? Kita kena cari balik JPJ. Siang yang panjang. Okay, kita Aku isi minyak dulu. Aku kena isi minyak dulu. Sekarang kau keluar daripada kereta aku, kau bagi aku RM50. Ni R35 Ron 97 dah naik harga dah duk. RM50 dia, tak nak banyak. Aku tong. Tong, mesti kena tong. Aku haluan kiri, kanan ke, Ayanda ke, Abalong ke. Tong. Aku dah tak boleh ni. Engkau tahu tak semalam apa jadi Kid? Kau dah dapat gambar? Kau dah dapat ke gambar tu? Masalah, aku tak dapat lagi masalahnya. Gambar tu ada dekat rakun. Kalau kau nak tengok, kau minta si rakun.
Bunga lawang aku seeloknya dah 23 tahun aku hidup. Bunga lawang aku warna pink. Disebabkan semalam dia dah coklat kan bunga lawang aku. Kau rasa apa perasaan kau? Roman. Aku dah jaga rapi dah. Ni. Dia abuse kuasa dia sebagai JPJ kau tahu. Nak Roman sekarang ni. Aku nak roman Ya. kah? Romansa sekalipun aku nak. Romansa bukan. Ha? Romansa tak ada kena-mengena. Oh, romansa tak ada. Tak apa, tak kisah. Kalau roman apa sekalipun. Kau ni KKB KKB pula Abimat Tak. Habis Aku kau apa? ni lah Base Press. Baby Express. Kau bayangkan pagi tadi aku nak pergi kerja, aku baru bersin tau. Ah. Menceret kau tahu tak? Aduh. Elok-elok pink. Tapi kenapa semalam kau tak call aku? Macam mana aku nak call? Diorang abuse aku kau tahu. Dekat bawah jambatan Longkai tu. Ya, aku dah longkang. Aku hanya tinggal Hello Kitty je tau. Hello Kitty pula. Boxer Hello je kau tahu. Mana dorang? Oga. Kau kat mana Oga? Bagi tahu sekarang lokasi. Mana? Oh, diorang ada kat di garaj. AB Garage tu dekat SS tu. Tu AB Workshop. Tu AB Workshop. Bukan. Okey. Ha. Sekejap aku nak beli harness. Ini tak boleh jadi duk. Assalamualaikum bang. Nak harness bang? Set warga baru. Waalaikumsalam. Anas ada abang. Harness ada? Okey. Kenapa tiga-tiga rambut sama? Assalamualaikum bang. Nak harness bang? Assalamualaikum. Bang? Saya tak ada. Harness bang? Sini. Sini nak abang. Warna warga baru. Bang. Abang baru. Abang ada harness? Ada harness? Sini. Tak ada, saya belum restock lagi. Bang ada harness? Tak ada. Tembang ada tembang. Aduh, kau niaga macam mana ni semua orang tak ada ni? Bang, harness bang? Tak ada harness lah bang. Harness gimana? Abang, jap. Saya tengok dulu bang. Bukan harness. Nak berapa? Ramai sangat lah beli. Tadi Nak polis berapa, pun borong-borong semua bang. Alamak si polis ni Saya ada pun. 50. Saya nak 50. saya nak 10-an je. Saya tukar ni. Jangan bang, saya nampak bang. Nampak aduh, tak apalah. Cuba bang. 10 bersama 10, dengan 500 bang 500. Abang pegang saya punya kotak kejap boleh bang, satu je boleh bang. Sekejap bang. Saya bagi. Nampak bang Bang, Okey dapat bang. Dia bagi kotak balik Boleh bang kotak bang. Terima kasih bang. Sama-sama bang. Awak yang buat bang. Biasa bang. Saya buat kat Tak ada salon. rambut, bang. Serius abang tak ada rambut bang. Yes. Okey tu. Kurang ejer. Oi. Siapa ni? Kurang ejer ni? Oh. Bukan. Tepi. Macam mana aku nak masuk kereta? Cepat. Tak ada kat sini. Sekarang kita pergi ni AB Garage. Oh, ni backup kau ni. Backup aku budak Pakida, Kelang. Kau relax je. Ya. Aku memang musuh utama aku adalah ni tau. JPJ tau. Ya. Kan aku tak tahu diorang kat mana ni. Diorang kat mana? Kat garage. Diorang dah keluar garaj ya. Kau pergi mana tu, Oga? Bang, ada nampak Oga bang? Van hijau. Abang nampak van hijau. Van hijau. Van hijau berimping. Hijau tak ada. Tak nampak aku dah takut. besar. Kau dia besar. Kepala takut. Aku Ya tak- Allah. Orang Batuk tak suka tu budak Honda. Weh, Jom. cepat. Aku babi aku daripada tempat lain aku sanggup balik ke tau. Tu Ceng. Ya, sekarang ni kau pakai baju apa ni? Aku sekarang ni Kau sirakun jap sekarang. Sirakun. Ya, apa? Hello Rakun. Tapi masalahnya JP kita lost sekarang ni. Dah dapat. Kat mana? Lokasi. Share location. Kau pergi naik dalam kereta kau weh. Okay. Budak rapid. Share location. Bansapnya romansa. Dekat Empangan. Empangan. Dalam map dekat mana? Empangan. Empangan kat mana Empangan ah? Sini kot. Kau try tengok situ. Situ kot. Empangan. Empangan.
Memang terbang A5 tu ambil kau Roway lagi. Dia Norway ke? Dia Roway. Dia Roway. Dia Roway bukan salah kita. Empangan mana ni dok? Bangka ke apa? Sini. Ni empangan Titi Wangsa. Empangan Titi Wangsa? Aku nak round. Aku nak first. Okey. Aku nak first. Kau akan dapat. Aku akan dapat apa yang aku nak. Kita on the way lah. Kau tunggu lah. Bam, dah dapat. Bam. Siapa ni? Siapa dia pula ni? Ni siapa? Niman ke? Apa ni? Niman ke? Man mana pula? Man makan man. Man, burung apa tu Man? Tapi tembam betul-betul nak Roma sekarang ni. Panggil lah Datuk datang sini. Panggil Saya dia tak suruh salah. seorang. Dia datang seorang je. Dia ke bang dia buat. Ya. Parang dia sikit, parang dia. Kau ingat? Kau ingat ni? Apa salah saya? Kau ingat ni? Boxer hello ni semalam. Dia ni ada sekali ya tembam. Ni apa salah saya? Apa salah? Yalah, saya tak buat apa-apa pun. Sejak daripada semalam, barang aku warna pink tau. Apa tu? Sebelum ni selepas dia orang arbok aku dah jadi coklat bang . Kau tahu dia. Jadi Dah coklat. dah macam Kobesh dia punya Iya bentuk tau. barang kau busuk lah ni. Dah jadi busuk lah. Pagi tadi bang aku bersin pun dah mencret tau. Lawas. Licin aku licin. Baru bersin tau. Tak tahu apa ni, apa ni. Kau asal gelak. Kita bantai dia jangan sampai mati. Tak payah aku nak call Roman ni supaya angkat anak buah hari ni. Janganlah macam ni. Tapi abang tengok yang botak tu beria tadi. Bajar botak tu kita dapat botak tu pusing. Hei, Bang suruh buka baju baja. Tolong ah. Biar dia malu dengan baju dia sendiri. Boleh bantai abang. Sekarang ni kan, kenapa tuan kau tak nak angkat call ni? Babi betul, takkanlah. Takkanlah Roman tak selamatkan Tak. buat dia. Saya tahu, saya tak salah, saya tak ada apa-apa. Oh, sekarang baru tak salah. Oh. Ya, Baru kiri tak di salah. 7. Saya mendengar arahan saja. Tengok. Haluan kiri dia semua craft tau. Semua craft tau haluan kiri dia. Baru lagi ni. Haluan kiri dia semua craft. Abdullah Ya saya. Kenapa tu? Berat macam mana? awak tak reti kesiaga kat kota. Haluan kiri kau pun semua kena craft Ruan, macam ni Roman? Awak tak tengok video tu? Awak tahu tak? Datuk. Video pun tak ada video. Tak ada video? Tak ada video apa dia. Dah, bukan sampai. Datuk, tolong saya Tuan Roman dengar sini. Tuan Roman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Takkanlah kesialan dia kena arbok sampai 8 orang. Sakit Datuk, tolong Datuk. Sakit. Ni dengar ni. 8 orang. Ni dengar ni. Semalam dia yang arbok tembam. Ambil lah dia. Betul? Datuk yang suruh, bukan salah saya. Dia yang buat. Datuk. Oi, Datuk macam ni ya. Dah suruh. Evan. Saya mendengar arahan saja. Oh, Datuk. Tora. Tapi Tuan Roman. Macam ni ya Datuk ya. Tuan Roman, tapi kan takkanlah kau suruh kau pun tak tadi datang selamat kerja Tuan Roman. Kita nak datang ni bagi Mana? lah location. Mana latu-latu kau? Latu-latu kau mana? Datang ni location. Oh, location. Tolonglah. Boleh. Datang seorang maaf. Sebelum bagi location, bagi korang jalan surround dulu abang. Boleh sila. Kau buka seluar Buka seluar kau sekarang. Buka. Dek, kau pergi pada belakang.
Babi betul kau. Kau tengok pula. Kau mesti belakang. Okey, makcik. Ini maruah saya. Bro, abang go. Rekod ni abang go. Dia tembang. Buka. Tolong buka. Janganlah macam ni. Aku tolong buka. Okey dah buka. Bam, bagi balas balik bam. Bagi tadi deh. Bau soflan. Ucap semuanya. Bagi dia tadi deh macam ni. Bagi dia tadi deh macam ni. Kau pergi sana. Kau pergi tahan ni sana. Buka baju kau. Buka baju. Buat tu. Kau buka baju kau. Jangan nekan. Woi. Rosaknya lah hidup manusia sekarang. Masih gambar aku tak fikir Jap nak ambil KY jap dalam kereta. Abang jangan dulu abang. Saya tak boleh abang. Saya masih kemut lagi. Saya kerang abang. Lagi datang malu pelaka orang semua ni. Dek, abang nak surround lu. Aduh, tak nak. Aduh, ya salam. Apa ni? Dek, adik jangan takut ke abang. Okey. Allah, tak nak. Sikit je. Sikit. Aduh ni. Oh. Kenapa? Pada boleh tak? Tak nak call dia lagi. Tembam abang go. Hello. Belum dia sampai abang go. Tahan Penat ni. Semalam kau buat apa kat aku Saya mendengar Sabarlah. Kan dia ada Apa ni? lagi. Brother nak kena layan. Ayo. Ada wet tissue. Tisu. Okay. Kalau berani. Kau tengok dalam van takut ada tisu dia. Kid kau pula lah Kid. 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 Kemon Oga. Takkan ni Oga. Sudah ada yang jawab ada call. Hello Zain. Kau bagi ruang dekat abang dia je ni. Macam ni. Dah aku picit. Tekun. Sekarang ni JPJ ajak. Ambil kau. Dia akan hantar anggota dia. JPJ akan hantar anggota dia untuk berlawan dengan kita. Okey cantik. Batang. Okey, sekarang ni kita jangan ikut dia. Kita buat cara kita. Kita masuk. Ya, ni JPJ semalam. Sebab aku tahu diorang akan berusuh semua orang. Okey. Sekarang ni kita nak set tempat kat mana kita nak set tempat? Padang bawah ni, padang bawah. Kita dekat tengah-tengah ni bang. Boleh abang dia tak boleh lari. Mana? Tengah-tengah ni. Okey, abang bagi location kat dia. Kita buang dekat laut kat sini. Tu. Alah. Bodoh sikit. Bingainya dia ni. Siapa itu? Kid. Dia terkelompat. Terkelompat. Pada orang dah semua kita. Tak bersalah ya. Kau diam. Abang janganlah macam ni abang Baru kau nak abang Kau panggil aku abang Oh dandal lah abang Kalau tak kau panggil dia penjenayah Stand by Orang pegang budak dia. Best lah haluan kiri diorang. Sumpah haluan kiri diorang. Kau tunggu. Duduk tepi tu. Ya. Wah. Arbok kau ya. Ya, dekat bawah jambatan tu semalam. Bawah dia ajak main bawah jambatan je. Ya bos, masih berdenyut ni. Abang rakan dari dia abang Kita campak dia orang ni biar radio dia rosak, tak boleh minta bantuan.
Baru kau tahu Baru dia tahu. Baru kau rasa apa tu cala blok tu. Blok cala. Baru kau rasa blok cala tu macam mana? Ha? Bukan salah saya kan. Lama lagi nak sampai. Dia dah bagi. Dia ni sekarang budak kau ni menggigil dah. Kejap. Tolong. Abah kita Dah mana menggigil. kumpul orang. Tolong. Dia bagi lokasi dekat kau ke kat aku? Tolong. Baru dia rasa 3 biji bearing macam mana pergi. Jangan main gila. Jangan main gila. Sekejap kita mana lima. Kau datang je Dah lah. Ya. Dedek. Ya, betul. Memang Hamzing Dedek. Memang Hamzing. Dia usia Memang Hamzing. ke? Ya, semalam tanya Ash. Nasib baik Ash yang redeem. Ha? Siapa? Ash yang dekat bengkel tu. Ash redeem. kenapa? Dia redeem, dia tolong, dia claim. Ya ke? Ya. Berapa ramai semalam yang kerja kau bertembam? 4 orang Dedek, 4 orang Dek. Aku dah tak nak fikir lagi Dek. Aku dah tak nak ingat lagi Dek pasal semalam Dek. Please Dek. Aku dah Itulah ada orang cakap tadi dekat Dedek. Kerja Dedek. trauma Dek. Sekarang ni aku dah tak boleh makan banyak. Sekarang ni aku Kepala berat dia ke, tu Bangku? apa? bikin. Trauma berat ke Bangku? Apa dia? Trauma. Tak boleh. Kalau aku makan banyak nanti aku senang berak. Oi. Ya. Senang keluar. Senang keluar, bersing pun terkeluar. Bersin pagi tadi terkeluar. Kiranya dia punya besar Mana juga. Tuan Roman datang ke tak? Ya. Dia ada 2 biji bearing. Takut tu. Oh, penangan tinggi biji bearing kan ni. Kenangan. Ya. Sabar tunggu Roman mesti sampai ni si Roman. Aku kena rewang semalam. Macam mana boleh kena tangkap semalam Bangku? Tak tahulah bangku. Si Chicken lah. Si Chicken bawa van. Aku keluar daripada van tu. Lepas tu dia tak kejar Chicken dia kejar aku. Why? Yang pelik tu si Chicken boleh lepas pula tu. Ni viral ni abang kau ni. Apa dia? Memang viral dia ni, dia punya ni. Dan dia akan up dekat Y-Buy. Ada. Okey ni. Hello Cik Roman, mana Cik Roman? Ya, tengah kumpul orang ni, sabarlah. Oh, okay, Cik Roman cepat. Lagi bagi masa sana nak kumpul orang. Cepat. 5 lawan 5 kan? 5 lawan 5 Cik Roman. Boleh. Pedang kumbang kan? Lawan pedang kumbang kan? Betul pedang kumbang. Kita pakai switch blade je. Boleh, kau hajak. Tiket aku dah respon belum helmet aku. Barwah. Kau ada masa ke nak call aku ni? Kenapa? Memanglah, aku saja colik anggota kau nak main-main dengan dia. Apa nak main-main dengan dia? Kau kata dah berubah dengan aku tadi. Peduli apa aku? Dah dia kacau member aku. Kau jangan sampai aku turun. Anggota kau yang main dengan member aku sekarang ni. So sekarang ni member aku main dengan dia balik. Main dengan siapa pula? Apa give and take? Kau ingat apa benda tu give and take? Kenapa marah-marah ni? Kau tunggu jap. Kau tak boleh buat apa pun. Kau tunggu jap. Tapi kan bagilah aku kahwin dengan anak kau. Tak payah, kau dah main dengan tu kan? Kau kan Kenapa? sama-sama tu. Tak apa, bagi Sama aku bin. nak kahwin dengan anak kau. Boleh? Tak nak aku. Rosak anak aku nanti dengan kau. Betul. Kau kat mana sekarang ni? Satu hari nanti kau akan jadi bapa ibu.
Bapak ipar apa? Bapak mentua. Anjing. Oh betul kat tu. Oh sorry. Gangster kan banyak yang Kau tunggu, bodoh. kau tunggu. Dah, Kau dah tunggu, arbok kau dia. tunggu. Aku datang ni. Dah settle. Menantu kesayangan. Aku tunggu kau. Aku cari kau. One day aku akan tolek anak kau pula. Bapak menantu sampai. Hai, mananya? Akun. Dia kata dia budak-budak dia 5 lawan 5. Dah, dia tengah buat selection tu. Dia bola 5 kita bedal dia semua. Betul. Lepas tu dia cakap pakai penang kumbang tau. Dia cakap macam gitu. Tak ada pula dia. Dia nak selamatkan anggota dia ke? Dia nak ajak kita buat apa ni? Kita nak kenakan cakap dia ni. Ha? Hello kid. Mana kid? Kau sport hospital ke apa? Tera ni. Terima kasih tu Alex The Wonderland. Bos. Apa sahabat aku bos? Bos, macam mana bos balik kat sini bos? Saja je naik basikal nak pusing-pusing atas serempak dengan korang kat sini. Dengan siapa bos? Tu dengan anak aku tu. Anak? Siapa nama? Ni anak aku dia tax bayar 10k seminggu. Oh, okey bagus. Oh, ni ex Abang Dos. Ex Abang Dos? Ha. Ya. Ex Abang Dos. Ex Abang Dos? Betul. Saban dos. Itu Moy tu. Ex Abang Dos. Ya betul. Ada. Dos pada selera ke? Dia kahwin dengan Abang Dos dah ada anak. Bukan Dos pada selera, dia ada selera dengan Dos. Dan selera dengan dos. Dia ada anak lah. Kau buat kantoi ya Rakun. Sian dia. Tak perlu dia tu Nam- Kun. Kau tengok. Nak budi. Kau diam je Kun. Aduh, manalah aku tak teringat. Dia javu. Teringat Dia jauh. Daripada suara ke apa Kun? Dia suara. Dos tadi. Dos lah. Tadi dia kata nama dia Moy. Betul lah tu kalau Moy. Dos pun pandai buat RP keluarga Amazing. Dah dewasa mak. Ni ke bang semalam punya kes? Ya. Yang malukan kau bersebar-sebar kat social media Ya. Kau pergi sepak dia. Makan tak habis. Dia kena lauk dengan tembam. Tembadak arbok. Tu. Mana tu? Kid, lama kau jauh. Kau berenang? Tadi aku berenang tadi. Oh. Dek, dah boleh tengok sini, Dek. Dek, dah boleh tengok sini, Dek. Dah boleh dah boleh tengok, dah boleh. Dah lama dah habis. JPJ datang. Ada yang datang, tetamu datang. Kau jangan pergi mana-mana Kau jangan sampai aku buat kau round merry round, okey? Tuan, tolong tuan. Baru kau nak tuan. Itulah lain kali kau dah nak malu-malukan orang. Kau dah mencelupi aku semalam, kau tak fikir pula. Kau baru nak tuan-tuan. Dedek. Okey, bawa JPJ ke depan. Kau pergi. Kau bangun. Okey, kau jangan lari ah. Kau lari memang pakai kepala. Suruh Jangan lari Dedek kalau lari tengok nanti stage dia budak jadi tu. cerita lain pula ni. Malah ni nak tambah-tambah. Tak boleh Jangan takut. Kita jangan takut. Adik tak takut abang ah. Kau jangan pergi, kau tunggu sini. Apa salah saya? Saya tak salah. Engkau dah mencelupin, kau tak salah. Saya nak makan ni abang. Saya lapar ni. Peduli. Kau Peduli lapar apa ke? kita orang. Kau ingat apa? Ini suka reka ke main lepas-lepas pula? Tak ada maknanya lepaskan. Hello, Mara Dos Santos. Ya, Mara Dos Angga Santos. buat apa? Aku ada ni tengah berperang dengan JPJ ni. The fuck? Aku sekarang dah main whitelist je, aku dah tak main dah orga-orga ni. Nah, dah aku bagi location. Dah. Okay. Agak baik sikit. Jebol. Aku ni kan menantu kau. Jebol. Kau jangan gerak. Bapak mentua cakaplah elok-elok sikit dengan menantu ni, bapak mentua. Uish, bapak mentua tadi kan
Tadi kan saya jumpa apa di bapak mentu punya anak. Wangi Aduh, hai. Masalahnya budak kau main dengan member aku. Mana budak mana? Ni, bam. Apa yang main? Ya, semalam diorang tangkap aku, diorang arbok aku bawah jambatan Longkai sana. Siapa yang arbok kau? Kau beritahu aku. Roman dengan budak yang bernama Man. Roman dengan Man, betul. Ha. Roman dengan Mang Pikok ke? Ya, Man Pitok, betul Man Pitok. Jangan nak menyogok kat sini, Man. Man. Ha. Man. Kau sini Dia- tanya dia dia boy. usik sikit Budak je. kau yang buat Okey, perangai okey. macam Tak- musibat. Tak merasa sikit Ha? pun. Roman yang aku tahu sikit je rasa, tak rasa apa pun. Budak kau Hey. yang perangai macam anjing, macam haiwan kau tu. Tolong saya Oh. tuan, tolong Habis saya sekarang kau nak apa tolong ni, saya Jan? tuan. Macam mana kau nak lepaskan dia? Abang panggil aku ke? Tak, bukan. Abang Kenapa? bukan panggil kau. Oh. Abang panggil yang tu perangai Roman tu macam haiwan. Ha. Roman. Kau tak payah. Man. Eh. Kau jangan nak ni Kau buat apa dengan dia? Wah, benda budak tu yang buat kan. Tembam. Tuan jangan macam-macam. Anggota kat sana macam mana? Arahan daripada Roman. Dia tembam. Arahan daripada Roman. Okey, Suruh dia kau makan dengar dia, daripada dia mulut makan dia. Mulut dia sendiri, kau tanya dia. Kau cakap. Tuan yang suruh saya kan. Dengar tak dengar? Cakap apa? Kau nampak tu Jebon? Shouting. Tuan yang suruh bukan saya. Aha. Okay, dah sekarang ni kena kau dah settle sekarang ni. Kita kat Kereta sini dah sekarang ada- ni. Aku nak maruah member aku ni tak tercalar dah lepas ni. Ya, masalahnya dah tercalar nak buat macam ni. Bukan Okey, benda kalau ni. macam tu biar aku pula yang main dengan kau. Bukan. Apa pula kau main dengan aku? Maksud aku, kita Apa? berdancing, kita berdancing. Okay, Kita sekali berdancing. sekali kau hantar siapa? Kau nak main dengan siapa sekarang? Hehehe. Ah. Kalau kita orang kan. Kan, Jebon kan. Kita orang tak main sikit-sikit, kita orang main ramai-ramai sekaligus. Ni aku nak ni. Ni yang arbok aku. Ya. Nafsu serakah, jantan pun kau bedal. Nah. Benar Sultan ni, benar Sultan ni. Beras Sultan ni weh. Beras Sultan weh. Beras Sultan. Beras Sultan tu weh. Kan yang member-member. Bla 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 bla. Peduli apa aku? Ini gangster babi. Bla 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 bla. Kau. Tak payahlah kau gulung. Diamlah kau gulung. Aku buka orga. Weh, aku dah cooldown. Aku dah cooldown. Tak boleh carry. Orga. Angkat orga. Aku buka orga. Tak boleh angkat. Babi, aku lupa aku buka orga. Tak boleh angkat. Mana CD lah. Dah CD dah. Muscle memory. Baru foto apa mana foto apa? Aku skor Roman. Tora. Ujung-ujung haluan kiri D7 yang bantu aku tu, yang merevengekan aku. What the hell, man? What the hell is going on, man? Hati-hati ya adikku. Abang siapa Beras Sultan tu abang? Kemungkinan diorang akan buat pergerakan tu. Oh bam. Kita kena simpan van. Ya. Orang dah bangun dah tu. Jebong tak ada make it Jebong. Tembam kau dah CD ke tembam? Dah CD. Tu aku tak boleh angkat. Weh angkat Jebong tak ada. Bergerak.
Ya, Hanzo cakap aku rakyat hina semalam. Dia menghina aku semalam Rakyat. Sikit kau kat mana? Kita orang on the way AB Garage. AB Garage. Gimana ni? Jejak, kita gimana ni? Workshop. AB Workshop SS. Okay. Okay. On the way. Ya, betul. Diorang yang cover. Sebab diorang arbok aku semalam sebab diorang tak dapat DA. Itu sebabnya. Kalau tak diorang nak DA. Tapi yang diorang dapat aku. That's a problem. Jadi diorang pun bertanggungjawab ke atas bunga lawang aku. Berkejar. Bang, sepi bang. Apa dia? Bang, sepi bang. Yang sepi. Oh ni. Bang, sepi bang. Bang, sepi bang. Bang, sepi. Bila CD bam? Dah CD nampak tu? No gang. Aku dah CD dah. Jumpa. Ya, Moy. Oh. Macam tak CD? Sini. Biar aku belanja korang. Demam tukar sport rem duit. Tukar sport rem. Okey, boleh. Kau relax ya. Sport rem duit warna pink lepas tu dah. Dia warna pink. Ni tak boleh kat sini. Bagi kunci ni kenderaan. Okey. Ni teman-teman tengah buat. Dah bincang ke apa pasal hari tu? Ayah cakap habiskan cuti dulu. Memang real haluan kiri punya ni. Van. Okay, gerakkan haluan kiri. Haluan kiri semua memang kena AB apa dia? Kau tengok haluan kiri yang betul-betul. 3 orang, 4 orang. Ya, dia tak boleh ramai. You ada orang takut. Semua AB custom tau. Memang haluan kiri. Memang real lah. Aku belanja setakat apa? Nose. Batang sini nose aku refill kan. Ogah. Kenapa dek? Bila. Abang tembam. Ya saya. Patutlah kereta ni langgar kita. Mana? Ogah rupanya kereta ni tadi. Anjay. Oh. Aku ingat siapa yang buat kereta tadi langgar-langgar. Adik tu adik. Ni adik gila. Gila kereta Ogah rupanya. Ini fan ni stage 5 ni fan ni. Ya, stage 5. Kau jangan risau, budak-budak aku haluan kiri pun semua stage 5. Bye. Bas pun stage 5. Bye dek. Memang kita sedarah orang kata sedarah. Teman-teman sport rem kompang. Sport rim duit warna pink Tak payah kompang. Kompang macam mana doh? Yang rim standard je. Yang memang paling bodohnya rim tu. Inilah standard dia. Bukan standard dia yang paling Yang paling bingai tu.
Paling bingai kita buat Betul. Kereta saga yang dulu buruk tu. Ni buat warna pink. ni warna pink Ni. Yang ni tengok colour boleh tukar tak? Tak boleh tukar colour sekejap. Okey. Kit kau masuk kau Kit habis badai Kit. Yang kau tak nak ni Masuk kau. Kau tak ada duit dia. Kita cari Ni ni. warna pink. Ni boleh buat colour pink ke? Tak boleh. Boleh rasanya. Kalau duit tu boleh tukar warna pink ni boleh. Ni boleh ni recompound. Tak boleh. Rim drag ni, rim Tak drag. boleh. boleh. Tak boleh. Tak boleh. Rim duit je lah, rim duit. Ring duit Ringgit lah. Boleh lihat orang. Yang ni orang kaya je naik event ni sebab pijak duit. Asal tak boleh keluar tukar colour dah? Kau yang tak reti buat lah ni tembam. Takkanlah aku tak reti buat. Aku pemain sebenar kot. Boleh lah tembam rim ni besar. Kau tak cakap betul-betul. Okey tu. Okey kau tengok Sebab kalau dah rim dah colour pink tau. Belakang. Belakang apa? Ni tadi yang belakang tu yang penuh tu. Yang penuh tu. Hamzing jap. Kau ingat tak guna duit ke babi? Sekali enter RM20, RM100 babi. RM20 dia babi tembam. Ya apa? Dia low rider Yang penuh tu tu yang penuh. Yang penuh tadi tu, yang penuh tu. Ni tu. Tak ada. Tadi macam ada. Ni belakang. Ni. Babi Opang saga sial ni. Ya, aku dah cakap saga tadi. Aduh. Memang sial. Wow, ni baru okey kita. Abang aku. Thank you teman. Okay, baik-baik. Terima kasih untuk revenge Terima kasih banyak-banyak. Mana tahu satu hari nanti aku join family. Boleh tembam. Welcome Disable to pula. event. Budak tak DST tembam. Apa dia? Kenapa CD? CD Busy OC. Tapi tengah main game kan sekarang kan? Real. Busy OC. Ya, Busy OC. Ya, macam biasa bodoh. Benda dah ada template kot. Okay. CD sebab nak pergi Australia. Ya, betul. Benda boleh bodoh sekali. Aku gerak dulu Alright. Ash. Aku dah berjaya revenge Ash. Revenge. Aku dah Kalau arbok salahkan kau semalam. balik. Ya. Man. Tadi. Buat macam tu. Sekejap bang. Dija ke ni? Halo? Mana dia? Bukan, ni siapa ni? Puan Aisyah ke? Bukan? Okay, bye. Apa? Mana dia? Kau dah repair ke? Alamak. Siapa lah ni? What is your name? Kata kenal. Macam kenal. Kalau tadi cakap Dijah bukan, Puan Aisyah bukan, mana dia tak kenal lah tu. Who is this? What is your name? Kenapa cakap ni Dija? Sebab perempuan yang pakai tudung kena Dijah dengan Dijah je. Dengan Puan Aisyah, dua je. Banyak dalam negara ni nama. Ya. Aku mana tegur, Kau tengoklah aku ni macam mana. Orang kuat judge. Orang judge aku. Kau tak judge. Apa ni bang? Minta RM2 kat orang ni. Ni judge. Dijah. Santai lah. Kalau dok tak tegur. Apa Mampus ni kau ni. minta lah gambar tembam? Tak ada.
sikit je. Tak ada, Dija tak ada duit. Dija dah lama tak bangun ni. Kau datang naik apa ni Dija? Naik kereta berambus lah. Mana kat kereta dia? depan. Oh. Berambus dekat depan. Ni kan bengkel bapak kau. Parking lah sini. Tak ada, saja je nak melawat jalan kaki. Exercise. Kau seorang je. Biasa kalau tiba-tiba jalan. Yang lain tu semua anak-anak ye kelapa. Macam mana tu? Apa ni? Biasa anak-anak toke datang pergi ni peti cashier tu. Nak ambil duit lah. Aku ambil duit. Kira aku yang budak dia pun aku curi. Kan abah dah bagi orang yang menjaga bengkel ni. Jadi biar dia buat kerja. Dino jaga. Tapi Jong selalu ambil duit kat Dino. Itu duit Dino bukan duit company. Dija percaya ke? Asal pula percaya Abang Dino tu orang kepercayaan abah kot. Betul. Kalau Kau abah kenapa tak nak percaya, memfitnah bos aku? Kenapa abah nak kena bagi dekat Abang Dino kalau abah tak percayakan dia? Dija, betul. Kau macam lebih Abang daripada aku. Abang Conquer bukan? Dah, kau belah. Aku last kali orang cakap aku nama aku Conquer, aku tukar nama tau. Kau ingat Usop Nelang, dia panggil aku Conquer, terus aku buang nama Nelang daripada nama aku kau tahu. Aku top up RM50 kau tahu. Sudin. Kau ni si kepala bocor ni. Abang tu pun tak bawa bas ke? Tak bawa. Bas tayar sport rim duit. Kalau abang tu pun tak bawa bas dari tadi, baik Dija pinjam bas abang. Betul. Dija bawa rakyat. Mak rakyat tak payah. Bukan level-level kau. Bapak engkau toke sini, buat apa kau nak bas? Kita walaupun tak kisah toke pun, kita as anak kenalah bergaul dengan orang. Takkan kita nak jadi belagak. Dija. Dija. Wow. Dija. Ini Dija. apa nama abang ni? Dia Sultan Sierra. Sultan Sierra. Abang tu pesan kalau anak-anak datang nak kena bagi mana-mana servis free atau bagi duit. Aku jalankan ni je, tanggungjawab. Amanah. Mana? Abang cakap macam tu ke? Ya, abang tu cakap Sierra, Dino, Dija atau Johan datang servis jangan suruh diorang bayar. Nanti abang jom bayar. Tapi kenapa Budin kena kerja? Bagi duit. Budin? Budin nak angkat. Budin nak angkat? Anak kutip semua, dua je anak original. Asal aku cakap anak dia yang dua orang je. Yang lain tu semua anak ye kelapa. Semua tu shot sendiri semua. Baik cakap macam tu. Tapi si Dija. Aku baru tahu yang adik-beradik kau siapa nama? Sarah. Dia ada anak tu. Sarah memang ada anak. Maknanya kau makcik tu. Maknanya kau makcik lah. Kau jadi aunty tu. Tak apa. Makcik lah, dia kan pakai tudung. Makcik. Aunty lah bodoh. Makcik tu. Sama lah. Aunty lah. Aunty nak RM2. Apa hal pula kau panggil aku aunty? Tapi siapa nama? Ni siapa nama? Moy. Aunty nak. Sarah ni anak kau Sarah. Ya. Nama dia Moy. Kau minta dengan Abang Zira ni. Macam mana dan bagaimana kau boleh bersama dengan Abang Dos? Cuba bercerita. Dan cerita dia. Macam mana kau boleh sebab dia amazing what a while tau. Kira kalau masuk orang ABRP tahu dapat award tu. Duduk kat pantai. Okey. Kau kena bapak kau macam mana? Maria Dos Santos. Halo, Assalamualaikum Maria Dos Santos. Ni siapa? Oh, uncle. Buat apa? Dekat bengkel. Workshop. Ya, workshop. Ada siapa je? Ada Sarah, Jong, ada Dija ada. Moy ada. Ada Bijan. Moy apa ni? Dija ada. Tiara semua. Ramainya. Ramai ada ni potluck. Bawa datang. Serunding ada, lemang je tak ada. Okey. Uncle jom. Jom apa? Jom mana? Babi dong pusing-pusing betul ikut. Lepas tu aku pun ngikut pusing. Bodoh sial. Nabu tu siapa? Baijan tu siapa? Baijan ni before ni punya. Kau dah tak sampai sebulan pun. Kau macam ni boleh tanya Baijan. Kau macam aku Dah tu Labu tu baru je kenal semalam. Dia buat macam cakap seorang-seorang lah.
Bukan. Tak Ya. ada orang call. Tapi Siapa? lepas tu dia tutup. Tak tahu. Apa dia? Apa Hmm. ni? Makan seorang-seorang doh, Batembam. Ya. Batang lah sikit. Batang? Boleh. Kak betul-betul Dija. Bukan. Kau Bukan. Bukan. Akak dah nama. Geram lah aku. Abang Tembam tengok jom pukul Dija. Tanah sakit. Tak bagus doh. Habis macam mata Dija. Elok sikit Dija. Dija kena ingat walaupun dah panjang pukul Dija tapi kan kebanyakan Apa dah rambut Dija dah keluar dah ni? Risaunya. Wow, highlight. Kau lah Tak boleh hilang dah ni. Ada highlight. Fantasi hari tu dia bergaduh dengan aku tu. Hello? Siapa? Tak payah masuk ada macam tu lah. Min tak penampak lah. Mana adik kau? Adik aku siapa pula? Mana Masa aku ada adik. Mara dos Santos. Oh, tahu dia kata nak datang. Dia pun CD Dia sini ah. Abang Tembam, Ya. ni sejak bila Dija ada buat permohonan loan pula ni? Ni Dengan ada siapa orang ni? call ni. Abang cakap dengan abang saya ni, Abang Tembam ni. Nama tu? Assalamualaikum. Salam. Saya daripada Pelita Bank, daripada Pelita Bank Sandy Shaw. Hmm? Ini nama dia tunggakan bank saya 3 bulan Ha? Kau pun gagap macam ni kerja bank? Tunggakan bank 3 bulan ni. 3 bulan Berapa tu sebulan tu? Sebulan 10,000. Ha? 3 bulan 30,000. Bersama dengan interest 39,000. Okey. Saya ada cash sekarang. Datang dekat Ibu WhatsApp. Saya tengah jaga bank ni. Tak apa. Tinggalkan bank tu. Sandy Shaw. Tinggalkan bank tu. Tinggalkan je bank tu. Tak, Dah pukul 6 dah. Bohong. Dija pinjam loan. Saya mara. Datang. Saya Datang ada cash ni. Nak duit tu kau datang sini. Ada cash ni. Masa Dija ada pinjam duit ni? Ya tak apa Dija. Ni agak-agak Dija dalam bank Dija pun ada 10k. Nasib baik dia tak pakai modal apa ni JNT punya scam tau. Yang postage Kurir barang. sampai rumah. Kurir sampai rumah. Cuma tak pakai tu. Lepas tu nama dia modus operandi. Biasa. Ni Maria dos Santos. Salam. Satu dunia. Maria dos Santos. Maria, kau kenapa ni Maria? Apa? Oh, where have you been? Kenapa berdarah-darah ni? Dija ni Kecelepuk ke? Tadi tu langgar Adik Dija ke? dinding. Kenapa pula jadi? Akik. Korang borak apa ni? Borak tu. Tak, kita orang nampak ni. Tapi kat dia ni. Abang Jo dia tak suka tau orang rambut perang. Macam kata macam Pedro rambut dia. Tengok tak rambut Pedro perang. Dia tak suka. Habis tu? Cuma ni je highlight. Itu tu Dija kenapa? Dija kalau Siapa tadi pukul Dija sampai Dija terpaksa nyorokkan balik rambut Dija? Kalau abah tahu je ni Dija. Abang tahu. Okey. Jom hari tu ada dapat Bapak dia mana balik rumah mana nampak? Ada bergaduh pasal pakai topi tu. Ingat tak? Ada pasal topi tak tahu? Oh, itu. Tak tahu? Dija tak tahu. Dija dah lama tak keluar. Baru bangun ni. Kasut dia ada les siau. Biarlah, comel apa. Tak ada orang pakai kasut. Tak daripada orang tu pakai ayam lepas tu minta RM2. Orang asli. Habis minta RM2. Macam mana? Tak ada sampai Selasa je. Lepas Selasa ada lah abang tukar. Minta dengan orang lain. Kenapa tu? Awak Johnny suka cakap dengan Dija. Tadi kan Abang Imam. Ya. Jadi Dija kan pergi kedai baju. Betul. Lepas tu sajalah saya sembang dengan satu anggota polis tu. Lepas tu dia tanya nama Dija. Sekejap. Nak minum ni. Minum air Datuk Vida punya. Air doktor? Datuk Vida punya. Pamoga. Kacik babi. Ya, beli ni aku beli Lama salmon aku skin. tak ada Beli satu dia kotak. kacip Beli sekotak salmon skin tu 3 botol dapat free Pamoga. Oh, tadi yang free Pamoga tu makan minum yang tu lah. Ya, minum yang tadi Pamoga. Sedap tau. Rasa apa Pamogana. Macam mana? Pamogana. Bodoh. Apa tu nama buah tu warna merah? Apa kalau dia? Pomegranate. Ya, betul lah tu. Bahasa Melayu dia apa?
Dah 5, dah 5. Ya, dah Cakap senang buat dah 5 sudah. Apa yang susah Tak faham, tak bisa Melayu. Tak bisa Melayu. Lepas tu kan Dija cakap lah nama Dija. Khadijah Johari. Lepas tu Dija cakap si penggali kubur. Lepas tu dia kata macam ni. Apa si penggali kubur? Awak tak nak Johari si penggali kubur. Okey. Oh, Lepas tu betul. dia kata lepas tu dia cakap macam ni. Jadi awak tak nak jadi penggali kubur macam bapak awak ke? Cakap macam tu. Lepas tu Dija cakap tak nak apa dia punya ex saya pun dah arwah bapak saya yang tanamkan. Lepas tu dia cakap Dija cakap nama dia siapa tau? Mak Winston. Mak Winston dah kena tanam ke? Bukan dia, tak tahulah. Apa mak dia kena tanam Nampaknya kena accident. Ni Accident. apa pula ni? Ni nama dia Bijan. Oh Bijan. Bijan. Dia family. Oh. Kan Bijan? Tak berapa nak jam. Jarang. Bijan lah Bijan. Biji Bijan ke bang? Ya, dah ada Ash. Biji. Ya, betul. Ya. Itu Bijan bukan biji Bijan. Ash, siapa nama dia Ash? Bijan kan? Baijan. Dia. Muhammad Baijan. Dia cakap Bijan. Muhammad Jadahnya kalau ada IC dia anak lelaki. Masalahnya ni nama kontak dia Muhammad Baijan. Ni berkecelaruan identitis. Kau Islam ke tak Kamu masuk. Apa pula ni? Okey, lepas tu. Lepas tu sambung. Dia macam, lepas tu dia terkejut. Siapa? Dia cakap Mak Winston. Lepas tu dia macam Mak Winston. Jadi kenapa awak tak duduk sebelah kubur dia? Lepas tu cakap lah, habis tu awak tuan nak suruh saya mati. Kata saya hidup. Lepas tu cakap, takkan tuan nak suruh saya mati sekarang? Bodoh tu tuan, kau ajar tuan tu. Siapa nama tuan tu sekarang? Nazrin. Nazrin apa lah nama dia tuan dia, tu tadi? Dia nama betul tu. Dia dengan Dao tadi. Aku kalau dengar nama Dao tu, Kenapa? aku tak boleh dengar nama Dao tu. Aku benci dia. Dia adalah top list yang aku benci dalam negara ni. Okey, nama dia Nazrin Hakimi bang. Nazrin tu aku tak benci, Dao tu aku benci. Kenapa? Aku ada sejarah hitam. Aku benci dia. Sekarang ni abang ni siapa pula ni? Dia pegawai bank tadi nak kutip tadi loan tadi 3 bulan. Jom kat sini kawasan hijau. Kita keluar sana. Jom. Okay, boleh. Mana dia? Mana pegawai bank tadi tu? Mana? Dia tahu. Mana dia tahu? Mana pegawai bank tu? Mana? Ni. Kau confirm Dija kau tak ada hutang apa-apa Dija Dija tak pernah minta duit abang. Shopee Pay Later ke kadang Shopee Pay Later ni jahat sekarang. Jahat juga Shopee Pay Later Ni. Itulah collect. Macam mana dia boleh keluar? Kita longkai. Kau Pahal kau ni tertekan jangan buat tattoo. Kata kerja bank ambil kita longkai. Tuan ni Kita company ni. Company longkai ke? Kau ni scammer ni. Scammer kamu ni. Memang pegawai bank kalau minta hutang dia datang seorang-seorang tak ada bawa beg apa semua tunjuk bukti yang kita pinjam loan ke. Sebab saya kebal. Kebal. Kebal Pak, masalahnya apa bukti mengatakan saya ada pinjam loan? Bukti dia. Sekejap pakai bandage dulu. Bengkel ini akan berdarah. So ni sini boleh tengok. Jangan dekat sangat. Jangan dekat. Abang saya. Jangan dekat. Mulut bau. Tengok di mana? Tengok sini. Mana dengking? Tengok ni, sekarang ni nama Khadijah Johari, 3 bulan tak bayar, 30k bersama dengan interest RM39,000. Ini apa ni? Hire purchase ke apa ni? Masa tu dia buat loan untuk dia ambil set makeup daripada Amway. Amway? Ini natural tau. Dia beli 3 botol pil untuk mencerahkan kulit. 2 botol pil untuk dia berjadah je bang. Macam pergi buat suntik menghilangkan jerawat.
Dia menghilangkan jerawat, betul tak? Dijah tak ada jerawat. Ha. Abang jumpa Dijah mana ada jerawat? Betul, flawless. Flawless macam ni. Hello sikit. sebab kita punya produk tu berkesan. Kau jangan Sekejap nak bila? kencet. Scammer ni. Scammer ni. Ada satu lagi. Dia ambil 5 botol supplement untuk menguatkan badan. Kuat badan Dijah sendiri pun lemah nak lawan dengan orang tu. Kapak tu. Hari tu Dijah kena dengan budak kapak tu. Kalau Dijah kuat, buat apa Dijah boleh kena dengan dia orang? SRS lah kena dengan budak kapak. So sekarang ni siapa nak settle? Sekarang. SRS bang, kena dengan budak kapak hari tu. Abang Bam. Bukan cakap loan duit ke? Kenapa lah? Loan barang ni tiba-tiba. Betul juga. Dia loan duit untuk beli barang. Ni bukti barang ni, invoice sekarang ni, invoice barang ni. Tuan, kalau saya sekalipun saya pinjam duit pun, saya takkan bagi tahu orang saya beli apa. Kalau bukan loan bank ni, kalau kita pinjam duit, kita minta macam tu je ke? Apa kena nak kena tahu semua produk saya beli apa semua? Macam mana tuan boleh tahu? Sebab dia minta loan tu berdasarkan untuk barang apa yang dia nak beli tu. Tak ada tuan. Kita punya polisi. Sepanjang saya tahulah. memang Polisi tak je. polisi. Kau pergi panggil pak polisi kau sana. Ha? Budak dia, kau berani-gani kau nak minta ni Abangku. Aisat means height. Kau jangan sekali-kali mencuba untuk mengadakan benda yang tak ada. Okey? Okey Dijah, pergi naik kereta sekarang Dijah. Pergi naik kereta sekarang Dijah. Kita harus beredar daripada sini. Kita harus beredar daripada sini. Kita harus beredar daripada sini. Bijan. Kita harus beredar daripada sini. Ya abang tadi tu macam mana? Biarkan dia. Bijan dah besar. Bijan dah besar. Bijan dah besar. Dia tahu mengundurkan diri dia. Biarkan si Bijan itu. Biar dia dah besar. Dia tahu. Si Bijan itu. Aduh penatlah. Dia tak ada ni ke bang? Apa dia? Dia tak ada make up ke? Dia tak ada make up ke bang? Itu tak tahu. Itu biarkan. Dia dah besar je. Dia dah besar je. Kita parkir sini. Ni siapa pula ni? Tak kena. Kan debt collector pula. Bersepah pula debt collector ni. Aduh. Abang. Nasib baik je aku Aisat tadi kau nampak trik. Kanan kiri kanan space. Bang. Kiri kanan bodoh. Ya. Ya. Aku dah. Ya. Aduh bang. Thank you dah abang Temam. Okey, jap. Dia tak ada nombor abang Temam tak Macam tak ada. Abang. Macam kenal dia ni. Jap, lari. Lari. Dilongkai. Aku dah cakap. Dilongkai. Bang, bagi nombor abang. Oh, nombor. Dia tak ada nombor abang. Aku pakai ni DG. Okey, dapat tak? Best dulu. Ya. Okey, dapat. Asal ada? Aeroplane mode ke? Aeroplane pula. Airplane. Ni tak ada ni. Aduh. Okey dah. Alah. Kejap. Okay. Kejap. Assalamualaikum. Ada orang hilang kawan ke tadi? Tak ada bang. Saya memang daripada ni. Sebab saya jumpa berada tu dekat dapat depan dah. workshop tadi. Dia suruh hantar dekat sini. Dia suruh hantar tak kat tahu, sini. abang. Tak tahu. Dia dengan kawan dia dekat sini. Tak tahu bang. Abang longkai bang Saya longkai. Sebab tadi ada budak longkai juga tapi dia berpakaian smart tadi.
Rongkai pakai baju biasa. Pakai Ya, baju dia bawa pakai kereta ni. dia pakai ni. kot tadi bang. Pakai kot. Dia Dia pakai kata dia bawa dia kereta ni. Dia debt kata collector. company dia. Company dia memang longkai. Muka dia macam mana? Muka dia ke suara dia ke macam Muka dia, suara dia tak patut ingat lah. Tapi dia nampak bangang lah tadi. Dia nampak bangang lah tadi. Baik. Saya cari dia. Saya akan Okey. report dengan bos dia. Okey, baik. Ya, gerak luar Okey, baik. Terima kasih Okey, eh. baik. Ada seorang tu budak Assalamualaikum. terbaik tu tahu kenapa tu. Oh, tu bagian tu eh. Oh, tadi dia jatuh tadi. Dia hantar ke sini. Oh, okey, baik, Dia baik, akan baik. tinggal seorang kawan-kawan dia tinggalkan dia. Teruk kawan-kawan dia. Terus dia kat kawan-kawan dia sampah masyarakat. Sampah masyarakat dia kata. Sampah masyarakat bang. Saya pun Sebab tu lah kita tinggalkan dia nampak. Oh, masalah. Waalaikumsalam. Cari kawan abang tu. Cari baik macam tu kau ajar dia ni. Mana dia? Bijan. Bijan, mana dia? Abang Bijan. Ni. Abang Bijan cakap kita orang kawan tak guna ya. Bijan, kenapa kau pergi sini? Aku nak lari sana tadi, bawa keluar supaya dia ikut, supaya kita orang boleh patah balik ambil kau. Apanya? Dia yang ikut abang. Tak, sekarang ni tak ada make key ke? Tak ada. Pergilah, tak ada VIP. Tak ada. Tak apa, malam. Apa yang malam? Dah malam dah ni. Tak ada VIP tu memang tak boleh claim apa-apa lah. Kalau tak boleh claim make key. Dia pun menggunakan firasat tadi abang tu. Oh, tadi yang angkat tadi tu dia ke orangnya? Tapi dia tadi dia mengaku dengan kita. Dia bukan, dia budak kita. budak longkai. Budak longkai. Budak longkai tu. Betul ke? Tapi tu siapa? Apa tu? Hello? Apa tu? Dah tsunami? Belum lagi. Kau minit lagi. Abang takut ke? Abang takut ke? Tak minit lagi. Cuba ni, tekan otot E lama-lama. Ke hospital. Ya, memang itu je lah tarik dia. Tak payahlah dah puas apa ni. Dah tahu tak limit. Sebab sekarang kau tekan tu nanti dia free. Kapan je terus. Mana ada menipu je. Apa dia? Mana ada free? Ada, kadang-kadang jadi, kadang tak. Oh, pernah buat ni. Janganlah. Aduh. Kau ni kerja Kenapa pukul Dija? menumbuk je. Kenapa pukul ni? Maria anak Santos. Kau buat apa sekarang? Aku Biasa pakai rantai kat leher, kau pakai kat betis Ya, apa? di Tai Chi. Oh, Tai Cheng. Yes. Bukan Tai Chi. Tai Cheng. Tai Cheng. Tai Chi pun boleh lah. Maria minat yang bekerja. Apa babi? Dija, kenapa sikit-sikit babi? Sikit-sikit babi. Cuba menyontohi Dija Nama ni. Dija pula ni. Tak, Maria dos Santos. Tak. Sekarang abang teman cakap Dija cakap babi beli masa pula. Tak, ni Maria dos Santos. Marah dia. Kan dah cakap. Lepas tu nak cakap ni pula Maria pula. Apa hal pula? Aku nak cakap macam ni, Maria. Kenapa cakap babi? Cuba contohi si Dija ni tidak Tanya bercakap. apa sebab nama Dija ni Dija. Ya, salah. Kalau tulis, kalau type dia typo, kalau mulut dia saipo. Saipo. Dia saipo. Sorry ya, saipo. Kau. Okeylah, aku nak gerak dulu nak pergi ni. Sumpah lagi 2 minit je doang ke tu. Oh, lagi 2 minit tak payah. Biar dia keluarkan sendiri, biar dia keluar sendiri. 2 minit je babi yang apa hal tu? Lompat jong. Tapi real lah kau pakai Tai Cheng kat situ je. Tai Cheng. Lelek Ya. Malam ada bang? Malam tak ada lah bang. Aku dah CD. Aku tak ada, sebenarnya aku tak ada hala 7 dah sebenarnya. Sebab tu aku ikut D7. Itu aku turun ni. Apa dia? Tok tak ikut di 7. Kalau kau cakap aku turun lah. Janganlah, kau pergi je lah, teruskan berjuang abangku. Jangan sebab dia dah tarik aku dah. Dia tarik aku turun sekali. Siapa? So kau janganlah, kau kena jaga lah official kau. Kau mulut jaga Maria Jangan cakap aku tarik aku tak pernah tarik siapa-siapa Kau jangan Maria Aku cakap dah kau turun aku turun. Bye sewa. Apa dia? Nak Dija, tenang je. Perjanjian. Bye. Belum lagi seminit. Ni sangat, seminit lagi. Seminit lagi. Perjanjian kita berlima je mana?
Kau tak boleh cakap macam tu. Habis tu kau nak Aku cakap pasal macam tu. Perjanjian begitu kan. Boleh, korang kena. Marian ni pun dah buat satu kesilapan bila dia CD. Aku busy sial. Kau busy apa? Kau terkunci luar rumah lah apa. Aku balik kerja terus tidur je. Tapi ni abangku Yenda dah nak keluar. Get ready abangku. Aku tahu. Dia dah borak dengan aku masa dekat kita. Ada besar-besar nak Kau jangan CD serius. Kesian gila. Kalau kau fikirkan pasal perjanjian ni, kau kesian dekat family tu duk. Ramai lagi yang memerlukan. Faham tak? Tapi dia kalau kau cakap pasal perjanjian tu, tapi cakap. Siapa tu? Tu Jong. Itu adalah Jong. Dia yang bahaya ni bila benda-benda yang berantai ni lah. Seorang nak CD ni, ikut CD, Jong family terkapai-kapai. Itu bahaya. Tapi luckily-nya ST ni walaupun orang CD, dia akan ada pengganti dengan cepat. Pantas. Sebab ramai yang nak masuk. Itu yang advantage yang ST ni ada. Aku tak rasa dia akan mengalami masalah tidak cukup ahli organisasi. Cuma antara power dengan tak power dia masuk. Tu je. Antara tak power dengan terpaling power dia masuk. Itu je. Faham? Dia ada 3 tu. Antara 3 tu je. Tapi dia akan tetap ada orang yang akan menggantikan slot-slot. Itu semua. Bini aku pula nak makan spaghetti malam ni. Okay. Tapi macam mana pun orang baru tetap tak boleh nak jadi pengacu orang sini tu. Dia macam ni. Times come people come and go. Tu je kena faham. Kau tak boleh nak. Okay. Aku ada macam ni. This one is RP tau. RP is not about winning tau. Korang tahu tau. RP is about a story, a journey. Tapi bila kau nak menang je, melainkan gang flag lah. Of course lah, semua nak menang sebab dia kompetitif kan. Puji kipas je sebab aku kipas kat sebelah. Tak ada duit nak beli aircon. Tolonglah SB aku 1200. Aku boleh beli aircon 1200 sekarang. SB aku 1200 aku beli aircon. Betul, normal dekat semua orang. Ya betul. Berganti tu jangan risau. Dia isu vibe ni dia bukan pasal seorang dua. Dia bukan pasal orang dua. Pasal masing-masing kena jalan kerja masing-masing. Itu dia. Faham tak? Know what I'm saying? Baba, why you hit Baba? You hit Baba. Janganlah. Okay, you pergi mandi. Yes. Okay, I love you, Baba. I love you, Baba. Vibe dia tak sama lagi dengan bukan manis. Dia pasal vibe ni dia adalah membentuk benda tu. Dia bukan pasal seorang, bukan pasal dua orang, bukan tiga, dia pasal semua kena main peranan. Habis kau cakap vibe aku lain lah, vibe nyanyi. Kau mau datang boleh faham bodoh. Buat longong. Kau pun kena main peranan lah. Itu je sebenarnya. Okay lah, aku gerak dulu. Assalamualaikum.